Roberto De Zerbi kini sah dilantik sebagai pengurus baru Tottenham. Dia Maeda. Seperti yang kita tahu dalam tempoh beberapa hari terakhir, Spurs memang berusaha berhabis-habisan untuk meyakinkan De Zerbi untuk menjadi pengurus baru mereka. Dia sebenarnya sasaran utama untuk musim depan, tapi lain cerita pula yang jadi. Tapi Tottenham buat keputusan berani, mereka mahukan dia ambil alih Spurs dengan kadar segera, bukan tunggu pada musim depan. Dan akhirnya De Zerbi pun setuju. Walaupun situasi Tottenham sekarang seperti kita tahu agak-agak kritikal, masih lagi bergelut dalam zon penyingkiran. De Zerbi tetap menerima satu cabaran besar ini, dan ia adalah satu keputusan berani. Tapi inilah karakter De Zerbi, sukakan cabaran dan tidak takut sebarang risiko yang akan dihadapi. Difahamkan, De Zerbi akan menandatangani kontrak jangka panjang selama 5 tahun dengan pakej gaji yang sangat-sangat lumayan. Ini jelas menunjukkan Tottenham benar-benar percaya dengan projek jangka panjang bersama beliau. Sekarang, fokus utama Roberto De Zerbi adalah untuk menstabilkan pasukan dengan secepat mungkin dan cuba menyelamatkan Spurs daripada ancaman relegation. Dan satu era baru bermula di Tottenham, dan ini boleh menjadi turning point besar untuk kelab Tottenham Hotspur. Roberto De Zerbi ke Tottenham, dia Maeda.